Un Hastian She Tai的观众们，非常高兴，我是 CTM 能再一次在 Un Haste 里相遇，您见面。在接下来的几分钟里，我们将为您提供可靠的新闻。用读以称为王家习是每天的例行公事。用读一般发生在早上和傍晚，当人们开始和街户活动时。王家习市政府已试图通过扩大道路网的规模和提供公共交通来减少拥堵，但拥堵仍在继续。那么，解决这一问题的正确方法是什么？这里为您提供更多信息。王家习南Sulawesi省的首府面积为175至17平方公里。根据南Sulawesi中央统计局的数据，王家习人口密度在2024年将达到1.637人。作为一个人口众多的城市，王家习是一个无法避免拥堵问题的城市。王家习市的拥堵问题并不陌生。王家习经常出现的拥堵高峰期是上午和下午，学生和女生上学，员工下班的高峰期，一起放学回家和下班回家的高峰期，通常发生在下午。拥堵发生在王家习市的几个地点，如先锋路、BTP Urip Sumarjo和其他地点。Kalau secara teori, penduduk di atas 1 juta jiwa itu pasti kotanya akan mengalami kemacetan yang berulang. Jadi mungkin ada masa 1 hari macet, minggu depan tidak macet lagi. Tapi kalau sudah di atas 1 juta jiwa itu secara teori memang akan mengalami kemacetan yang berulang. Kalau kemacetan di Makassar ya, saya dari 2010 lakukan penelitian tentang masalah kemacetan di Kota Makassar. Satu, memang tren pertumbuhan penduduknya besar. Bukan saja penduduk yang ada di sini, tapi yang bermigrasi ke Kota Makassar itu banyak. Terus dari dulu itu kita sudah lihat bahwa tren perkembangannya itu selalu permukimannya itu berkembang ke tepi kota. Nah, itu yang mendorong banyak demand yang berkembang ke tepi kota, tapi monofungsi. Jadi yang tadi teorinya mengatakan kalau monofungsi kemudian sporadis itu kecenderungan pada ketergantungan pada kendaraan bermotor. 12:18到12:39，拥堵问题是一个复杂的问题。如果从理论上讲，人口超过100万的城市一定会经常出现拥堵，所以可能有一段时间一点堵，下周就不堵了。但如果人口超过100万，从理论上讲就会经常出现拥堵。 Sekarang di dalam BTP ada lagi perumahan, ya, tapi fasilitas sosial ekonominya jauh dari rumah. Jadi orang kalau mau pergi sekolah, mau pergi ke pasar saja minimal, dia tetap harus naik motor. Nah, itu yang menjadi PR yang harus diselesaikan. Itu salah satu aspek kecil. Belum lagi yang lain, misalnya pengendalian pertumbuhan kendaraan bermotor. Bagaimana sekarang satu rumah sudah punya, hasil penelitian saya 2 tahun lalu, satu rumah itu setidaknya punya 2 kendaraan, 1 mobil dan 1 motor. Ya, dan ada lebih dari 80% penduduk Kota Makassar itu tiap hari menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan aktivitasnya. Jadi memang tinggi, tapi kita tidak bisa juga menyalahkan mereka karena tidak ada kebijakan lain yang mendorong mereduksi itu. Misalnya, oke, kita mau orang beralih tapi sediakanlah angkutan umum. Oke, kita mau beralih tapi angkutan umumnya harus murah misalnya. Tapi di sisi lain ya harusnya kalau memang sudah ada angkutan umum yang murah dan terjangkau, harusnya pajak kendaraan bermotor sudah bisa dinaikkan misalnya. Subsidi tidak lagi ke subsidi BBM, tapi subsidi supaya angkutan massal ini bisa menjangkau sebanyak-banyaknya kawasan
supaya lebih mudah dicapai oleh masyarakat. Veronica Natalie 博士强调，要解决王家溪的交通拥堵问题，就必须从各方面入手，以复杂的方法来思考解决方案。解决所有方面的问题必须与其他方面保持一致，不能只通过单独解决某一方面的问题来实现。王家溪的公共交通开始有所改善，王家溪保路路线上的铁路建设项目正在慢慢完工，但仍有望嘉西马路次地区所谓避免交通拥堵的替代方案，修建地铁的问题已经出现，但王家溪是否已准备好修建地铁系统，为您提供完整信息。王家溪八路铁路建设项目尚未完成，该项目是王家溪马路四地区没有铁路建设。将要建设的铁路系统是一个长期讨论的主题。完成中的地面、高架、地下火车线路有几个值得考虑。联合国哈佛大学工程学院院长、交通专家 Muhammad Islam Ramli STMT IBM AER 教授认为，修建地下铁路的计划是避免交通堵塞的方案之一。关于铁路系统的讨论不应成为项目继续进行的障碍，特别是随着现有基础设施技术的进步，可能造成各个重风险间得到解决。Di dalam pemilihan jenis konstruksi ya untuk pembangunan suatu infrastruktur moda transportasi, apalagi moda berbasis rel misalnya, sebetulnya pelajaran dari berbagai tempat atau negara atau kota-kota besar lainnya di dunia ini relatif sebetulnya hambatannya. Dalam hal ini, kalau kita menginginkan misalnya dia elevated di atas gitu ya, itu juga tidak ada masalah. Kemudian kalau kita mau menginginkan dia misalnya di atas jalan gitu itu juga relatif tidak masalah. Kalau kita menginginkan juga kayak di underground seperti itu juga tidak ada masalah. Dengan kemajuan teknologi infrastruktur sekarang ini dan bagaimana kemajuan teknologi itu mampu meminimalisir ya dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkan. Saya kira sebetulnya itu bukan lagi menjadi isu yang penting bagi semua pihak, tetapi memang yang perlu kita concern adalah sebetulnya bagaimana efisiensi dan efektivitas pembiayaan yang diperlukan ya. Tentunya pemilihan 3 jenis konstruksi ini tentulah berbeda biayanya, berbeda waktu pengerjaannya. 印尼大学间交通研究论坛 FSDPD 建主事长上，王家溪已经做好了修建地铁的准备，已经成功修建的几个地下项目，如卡雷波溪连接线和满带地下通道，都表明了这一点。他还说，如果这趟列车的运营得到优化，将在各个方面产生影响。他认为，人们仍然很少使用这种公共交通工具的原因之一是车站的位置。他仍然愿力居民组合社区活动中心，这需要列车管理部门和地方政府的合作，以提供便利的交通。Ya, sebetulnya untuk sementara ini kan yang dioperasikan adalah baru rel yang sudah terbangun saja ya. Dari suatu perencanaan rel yang begitu panjang dari Makassar Parepare tahap fase pertama istilahnya, kemudian nanti naik sampai di mana lagi Sulawesi Utara dan sebagainya, dan seterusnya mengelilingi semua wilayah Sulawesi. Nah, terkhusus untuk jangka pendek ini ya kan tentunya seperti kita ketahui bersama, memang yang baru terbangun adalah dari
Maros ya, kota Maros sampai dengan lewat sedikit kota Baru ya. Tahap berikutnya sebetulnya adalah ke Parepare. Di satu sisi pada tahap pertama ini memang tersisa nih ruas sedikit Makassar Maros ya, karena kemarin ada diskusi yang alot tentang jenis konstruksi yang cocok. Nah tadi saya sudah sampaikan yaitu tergantung dari pemangku kepentingan saja mau yang mana, kan semua tidak ada masalah. Yang masalah kan tinggal efisien efektifnya dengan keterbatasan penganggaran dan sebagainya ya. Nah oleh karena itu tentunya apabila ini bisa segera secepatnya disempurnakan rel yang belum terbangun itu akan memberi dampak sosial yang lebih besar ya. 迄今为止，万家溪帕里帕雷路线站的铁路建设项目尚未完工。中曼带马罗斯旧站到加隆宫八路旧站，仅有80个旧站投入运营。在中站145公里的规划铁路线中，仅修建了120公里的轨道，80公里已投入运营。 印度尼西亚花苞工业园于2024年5月21日星期二访问了哈萨努丁大学文化科学学院的中国语言和中国文化研究项目。印尼花苞工业园 IHIP 是一家从事冶炼工业管理的公司，位于中苏拉威西省莫罗瓦里。 曼达林语言和拓客文化部主任 Dian Sariungawaru SS 直接接待了此次访问 MTC Sowell. While the delegation from Indonesia Huapao Industrial Park IHIP is Yuanchen Foreman Division Publication, as well as Communication Team Huapao Joint Translator Melvira. 二节 Team Management Unhas TV 花苞的存在 这一集表达了其对人力资源的需求，谁将成为翻译？哈大学生自己的PT花苞作为一个翻译劳动力的校友和学生，谁是准备在 IHIP 工作的季节机会？ 很高兴来到哈山努丁大学。我们今天来这边参观，是为了了解一下 哈山努丁大学的中文教学水平，以及为我们的中文翻译招聘做一个准备。Jadi kami sangat senang sekali datang di Universitas Hasanuddin ini, dan tujuan kami datang di tempat ini adalah untuk melihat perkembangan atau proses belajar bahasa Mandarin yang ada di Universitas Hasanuddin ini. Dan salah satu tujuan kami datang di tempat ini juga adalah untuk melihat atau memantau kebutuhan translator atau penerjemah di tempat kami. Dan saat kami datang di tempat ini kami boleh melihat progres atau perkembangan yang ada di universitas ini sangat baik, dan kemungkinan nantinya akan sangat membantu perusahaan kami. 我们目前翻译岗位还有大量的一个空缺，因为本地中文翻译比较稀少，然后我们也是希望可以在这边找到更多的一些翻译员来满足我们的一个现场的用工需求。 Jadi memang untuk kebutuhan translator kami di perusahaan itu masih sangat besar, karena masih banyak posisi atau jabatan yang masih memerlukan translator di tempat kami. Jadi untuk kebutuhan translator itu masih dibilang masih sangat cukup besar atau jangkauannya masih luas, seperti itu. 在访问期间，花苞团队亲眼目睹了 学生学习普通话的过程，花苞希望哈大本身的潜力更大，需要100多名翻译。新闻也结束了，我们今天的会议，继续收看 Unhas Daily 记载 Unhas TV， 我是阿米娜，与这班人员一起，再见。